Assalamualaikum gang, welcome back to Aku Petai Channel. Untuk video kali ni, aku bukan nak bincangkan ataupun aku bukan nak buat teori ataupun aku bukan nak review anime-anime. Cuma lebih kepada nak sembang tentang isu semasa. Dia lebih kepada nak belentiak lah. Okay. Ramai orang peminat-peminat untuk genre kali ni isekai. Dan isu untuk tajuk ni aku bagi tahu lah dekat apa sekarang ni isekai lo ni makin rosak, makin tak ada value. Makin tak ada peminat. Memang ada je peminat dia, tapi makin lama makin membosankan. Dulu kita dihadapkan, kita diberikan tontonan yang best terhadap anime isekai ni. Kita hype dengan anime-anime isekai. Aku bagi contoh lah dekat hampa macam cerita Digimon, cerita Inuyasha, cerita Escaflowne, yang orang kata dia pergi adventure dekat dunia isekai ni. Maksud isekai ni kita tahulah iaitu another world, maksudnya alam lain. Daripada bumi kita pergi alam lain. Lepas tu kita hype kan, kita dapat mainstream anime yang baru pula, era zaman-zaman orang cakap Re:Zero, Konosuba, Mushoku Tensei. Lepas tu kita dapat Reincarnation of Slime. Reincarnation of Slime tu memang best. Memang best. Memang aku cakap best. Nanti aku akan beritahu dekat apa tentang spoiler sedikit ataupun explain lah lebih kurang. Ramainya orang tak apa-apa nak faham tentang timeline yang ada dekat Rimuru Tempest ni, yang Chloe explain dekat dia lah, yang dia mati beribu-ribu kali tu. Nanti benda tu kita akan sembang, tapi kita tolak tepi dulu. Kita lebih nak beletiak pasal isu ni. Dan benda sekarang ni, isekai ni makin lama makin mereben, makin merepek, makin tak apa-apa nak syok. Hang mati kena langat ngetrak, plotnya sama, copy paste daripada penulis-penulis. Aku tak tahu lah sama ada pelukis manga ataupun penulis untuk cerita ni dia malas nak fikir ataupun nak ambil jalan mudah, dia copy template orang. Plot yang jadi pun bendanya sama. Hang pergi dekat dunia tu, hang jumpa Raja Iblis, hang jumpa Raja Demon, hang lawan dengan dia macam tu. Dan tugas hang pun macam tu juga. Benda ni hang boleh tentukan, hang boleh dah agak dah. Hang tahu jalan cerita tu macam mana. Kita nak tengok keunikan dia, kita nak tengok hype dia, kita nak ada rasa plot twist dia, tapi kita tak dapat benda tu sebab lo ni benda tu jadi copy template. Faham tak? Yes bro, benda tu jadi tak syok. Aku ni nak tengok pun kadang kita search new anime isekai yang baru sekarang ni, kita tengok benda yang sama. Hang mati, dewa kutip hang dapat cheat code. Cheat code bro, episod 1 hang jadi kuat dah. Hang tak payah training dah, hang tak payah nak survive susah-susah, hang terus jadi kuat dah. Benda tu hang syok kau jadi macam tu. Ada orang yang syok tengok, weh, ada anime baru MC dia overpower, episod 1 kuat dah. Lepas tu dapat genrenya typing pula, genre punya type-nya dalam tu berkenaan dengan waifu lah, ichi, harem. Memang terlalu banyak dalam isekai ni. Sebab tu ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi aku ni, aku memang tak suka benda-benda yang gedik-gedik ni. Kalau orang kata gedik sikit untuk penyeri cerita tu, boleh lah gagal, boleh lah terima. Benda tu jadi shock lah kan. Benda tu orang kata penyeri untuk MC tu juga. Tapi kalau over sangat ni, kadang-kadang hang tengok benda tu pun jadi tak apa nak ngam, jadi tak apa nak shock, sampai kita terpaksa nak skip benda tu. Dulu tak ada weh benda-benda macam ni. Dia lebih kepada main karakter itu dia fokuskan untuk plot dia, jalan cerita dia, training hard dia, apa tujuan dia. Itu keunikan MC tu yang kita yang fokuskan. Lo ni tak ada. Lo ni memang jadi masalah. Okey, aku nak tanya kat hampa, anime sekarang ni berkenaan dengan isu isekai ni, apa suka kau? Apa suka kalau ni ataupun apa lebih sukanya isekai yang dulu-dulu tu? Tapi ada yang dulu masih tak tamat lagi. Light novel dah tamat dah. Light novel yang berkenaan dengan Mushoku Tensei apa dah tamat dah. Tapi anime je masih tak tamat lagi. Benda tu best lah. Tapi aku nak tanya dekat apa pendapat apa yang sekarang punya isekai punya isu ni. Apa suka kau benda ni? Ataupun apa nak harap ke isekai yang lebih ada keunikan tu? Sebab kita diberikan, berikan dengan cerita anime yang isekai sekarang ni benda yang sama, betul tak? Mati kena langat ngetrak, hang jadi vending machine, hang jadi sword, hang jadi pedang, hang jadi vending machine. Benda-benda makin merepek. Macam aku nak terangkan benda ni lah, dia tak ada isi yang best. Memang untuk entertainment, tapi awak hang nak merosakkan genre isekai dengan benda yang macam ni. Tak syok.
Okay geng, untuk video kali ni takat tu saja. Lebih kepada nak sembang dengan hampa semua dan minta pendapat hampa lah tentang isu isekai ni. Adakah masih relevant untuk kita tengok ataupun kita masih letak harapan tinggi untuk anime isekai ni adanya lagi best lagi. Lebih pada kata tak ada lah isu-isunya mengenai benda yang sama, copy template daripada penulis lain ataupun kita copy paste dan diberikan anime yang sama macam mati langat kena terak, nak kena lawan Raja Iblis. Benda yang sama kita pun dah plot dia tu. Jadi apa tinggalkan komen dekat ruangan bawah. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dan like dan share. Okay? Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Adios.